Aku bayar parking 200 yen. Coin ataupun kena guna kad. Ikan apa ni? Besarnya ikan dia. Oh, tangan dah jadi beku lah. Menggigil. Nasi goreng buat you. So di sinilah Lawson yang di mana orang duk ambil gambar. Belakang ada view Mount Fuji. Dan ini adalah bahagian masjid dia. So macam ni lah rupa tol kalau dekat Japan. Ini child aku tiba-tiba membuat-buat ada robot. Dia boleh bawa kita kat mana yang kita nak pergi. So hari ni aku dah packing dah semua barang ni pagi ni. And tengah tunggu Uber untuk kita pergi ke Ueno Station, pick up kereta, and then kita akan road trip ke Mount Fuji. So banyak gila. Tahu-tahu macam penuh pula barang sini kan. Makin bertambah sebab yalah, beli gandum lah, macam-macam lah shopping itu. Luggage kita bawa dua yang besar, satu yang kecil. Lepas tu bawa bag ni. Bag ni memang specifically just untuk baju sejuk je. Wah, first time nak naik Nissan. Sebab Nissan ni dia popular dekat Malaysia tau. Serena, besar juga. Tapi ni bukannya yang model paling latest lah. Cuma kereta ni baru sikit kalau compare dengan Honda Freed yang aku order tu. Cantik, colour gold. Depan dia macam Velfire yang lama sikit kan. Kereta-kereta dengan size macam ni memang sangat popular dekat Japan. Sebab diorang punya kawasan parking, kawasan rumah tu kecil-kecil tau. That's why kereta yang jenis macam ni senang lah untuk diorang parking, bawa ke rata tempat kan. Macam nampak ni. Wah, besar boot belakang dia bila kita dah lipat dia punya kursi ni. Haris, excited? Okay, dia dah explain semua benda tadi. So, aku dah faham lah everything pasal kereta ni. Dan dekat bahagian bawah ni adalah bahagian ATC lah, macam smart tag. Ada kad sekalian tu. Untuk ATC ni aku kena bayar lepas aku pulangkan kereta ni. Sebab dia punya konsep tu, lalu je dulu, bayar nanti. Dia bukannya macam Tashengo tau, kita kena top up every time kita nak lalu tol. Yang ni, kita lalu je dulu, and nanti dia akan bagi receipt lah untuk pembayaran tu. Dia siap bagi dengan car holder dan juga ada car charger kat situ. Senang lah kita nak navigate semua kat sini je. Ha, nampak? So gunalah Google Maps. Senang kat sini. Okay, macam inilah view daripada dalam. Let's go, kita bergerak ke Mount Fuji. Sekarang ni aku singgah je dekat area Kawasaki. Parking kat sini. So ni kena bayar lah parking dia. Jom tengok cara nak bayar parking. Sebab ni first time nak parking kereta dekat sekitar Japan ni. Dia ada parking coin, ada yang parking boleh bayar guna kad, macam-macam jenis lah. Oh, ni memang kena guna coin ataupun kena guna cash. So tadi aku bayar parking 200 yen. Tapi rasanya dah sejam je. Untuk makan tak lama lah. Dekat sini rasanya macam ada satu kedai yang jual makanan Melayu lah. Dekat Jepun ni memang banyak kereta jenis berkotak-kotak ataupun kita gelar sebagai car. Suzuki, Toyota, Nissan, macam-macam. Depan ni Suzuki, belakang Toyota. Banyak gila kereta petak-petak sini. Tapi kereta berkotak doang 6-seater tau. Bukannya 5-seater. Dia 2-2-2. Comel-comel kereta doang sini. Ni Honda State Wagon. Sebab parking dekat kawasan Japan ni kecil, kawasan rumah dia pun kecil. So diorang kena kereta yang kira kecil sikit lah untuk nak buat parking space. Dalam masa yang sama practical dan spacious. So kereta ni kira dia bagus sebab dia tinggi. Bila tinggi, ruang untuk letak storage tu lebih banyak lah. Dekat bahagian boot space ataupun ruang kepala, semua tu lebih practical. That's why diorang banyak kereta sini. Okay, kedainya dekat depan ni je. Siap ada bendera Malaysia lagi atas tu. Mungkin owner dia Malaysia kot. Yang ni Tia Padu Beg lah, suggest kita kan. Yeah. Tengok dalam dia punya travel log. So that's why kita pindah sini. Thank you juga untuk Pian. Wah, special tempat makan kita. Konsep Jepun betul ni. Dia duduk bawah, tapi ada kursi juga untuk sandar. Sampai dah makanan kita. So ni chicken karage, nasi goreng buat you. Orang makan banyak. Chicken karage dia sama semua. Ini dia bagi free tadi rasanya. Ada sayur. Okay adik, siap? Tak. So far dia punya makanan sedap, semua okey. Sebab dia nasi goreng lebih dekat dengan kita as a Malaysian. Ada lagi wagyu sekali apa semua. Lepas tu dia bagi extra ayam tadi untuk anak aku. Dengan dia bagi extra sayur. Terima kasih jugalah untuk abang tadi. Dan aku difahamkan yang owner kedai ni rasanya owner Melayu. Lepas tu dekat kawasan ni juga dia ada apa, museum Doraemon. Doraemon tapi dia orang kata tak boleh masuk senang-senang lah. Kena booking awal-awal. Sebab tiket cepat habis. Kawasan ni dia lebih chill lah. Dia tak crowded.
letak pack sangat. Orang-orang kat sini pun respectful dan sangat berdisiplin. Finally, lepas 2 jam dah pun sampai dekat sekitar Mount Fuji. Tiba-tiba kat sini extra sejuk. Nampak view kat sana tu. Ubi bakar enak manis rasa. Ubi bakar. So kat sini kedai halal. Kita beli sweet potato dengan 2 strawberry lah untuk Alisa dengan Haris. Lepas tu dia bagi free dorayaki 2. Comel. Lepas tu owner kedai ni siap ambil gambar kita orang lagi kat sini. Ikan apa ni? Besarnya ikan dia. Wow, ikan koi kot. Ikan koi nak makan ikan koi. Ada berapa ekor? Ada 4. Kita sampai dah lambat dah. Dah pukul 4 sekarang ni. Kawasan ni tutup pukul 5 tau. Saya ingat lah macam nak masuk kawasan ni. Tapi macam rushing sangat lah. Lepas tu banyak barang yang dalam luggage nak kena korek. Sekarang glove diorang ni. Tak pakai glove. Sejuk gila sekarang ni. Menggigil sangat. So nanti kita akan masuk. Mungkin last day hari Jumaat kot. Masa nak balik. So masa nak balik tu kira macam free time lah. Singgah sini dulu baru kita balik ke Tokyo lah. Ini macam satu village yang klasik, vintage. Sebab bumbung dia pun umpama macam dalam filem Studio Ghibli kan. Vibe dia cantik lah. Tengok ramai fotografer kat sini duk ambil gambar macam tripod sebab nak dapat reflection daripada tasik ni. Cantik gila. Aku bawa Fuji. Kita try ambil gambar sini tengok macam mana. Oh, reflection dia cantik gila ni. Sekali lagi. Second stop kita dekat Lake Kawaguchi. Vibe sini dia lebih kurang macam dekat Switzerland dan juga dekat New Zealand. Cuma dekat kawasan Mount Fuji ni lebih chill lah. Kawasan tasik dia kan. Tak crowded, kereta tak banyak, orang pun tak ramai. Dia tak develop sangat macam dekat New Zealand dah macam pack kan. Sini dia lebih santai. Okay, finally dah sampai dekat kawasan kita punya Airbnb. Dalam jugalah masuk daripada jalan utama, masuk ke kawasan-kawasan pendalaman ni. Depan ni kawasan train tau. So aku rasa agak bising jugalah bunyi train. Ini satu hal sikit lah. Luggage banyak gila. Nak kena angkat dekat atas ni. So inilah rumah kita untuk 4 hari di Mount Fuji. Ada peta ais, ada sinki, ada stove, ada meja makan, ada sofa kecil dan tempat lepak. Very Japanese style eh. Dia punya katil pun kat bawah macam ni. Lepas tu TV dia. Nice lah konsep dia. Best. Ni almari dia. Lepas tu toilet dia siap ada dengan washing machine. Best tak adik? Adik suka? Okay, nampaknya view pagi ni Mount Fuji tertutup. Tak ada nampak pun view puncak Mount Fuji sebab cloudy. Mungkin tengah hari ataupun petang sikit lah kot. Sebab tu lah ada setengah negara diorang ada heated seat sebab ni. Steering ni sejuk gila. So aku tak nak pegang sebab terlalu sejuk beku. Aku kena pegang guna baju ni. Sejuk gila steering dia. Rasa macam pegang ais. Okay, dah sampai dekat satu kawasan yang cantik gila view dia, iaitu Oishi Park. Aku dah fahamkan kalau waktu spring kat sini dia akan serba ke pingan. Dia akan pink lah kawasan ni. Maksudnya pokok-pokok ni, bunga-bunga dia semua kan. Lepas tu ada view Mount Fuji kat sana. Cuma view tertutup dengan awan lagi. Tapi should be tengah hari nanti mungkin awan akan beredar dan akan nampak lah pemandangan dari sini. Terlalu sejuk sangat dekat luar ni. Negatif 1 sekarang ni. Sempatlah beli aiskrim matcha. Sedap gila. Lepas tu buah. Negatif 0.
Beli buah anggur tadi dengan strawberry. By the way, dekat kawasan Mount Fuji ni memang ada tempat makanan halal, restoran dan juga ada masjid kat sini. Nama kawasan ni adalah Fuji Kawaguchiko Masjid. Memang dia tulis masjid ada satu, nampak. Dia dekat dengan kawasan Lake Kawaguchi. So kita singgah sini jap, makan kebab. Sebab lapar lah masing-masing, pagi tak makan. So ni semua menu dia lah. Kebanyakan ni ayam. You want to eat here? Ya, have it here. Order number 13. Order number. Alright, thank you. So ini bahagian facility dia. Ada toilet. And then tempat tangan di toilet perempuan. Dan ini adalah bahagian masjid dia. Wah, besar babe. Rasanya boleh solat Jumaat sini. Ni bahagian perempuan solat. Ni bahagian lelaki solat. Besar. Tidur dah, tak sihat. Dia demam sikit. Hari ni memang tak bermaya lah Alisa. Singgah ajak tapau kopi sebelum kita sambung perjalanan. Dan aku jumpa satu kafe yang baru buka rasanya. Sebab baru lagi dalam ni. Dan nampak view Mount Fuji kat depan tu. Cantik gila kot lepak sini. EXPR dot kat depan tu lah dia punya nama kedai. Ini kawasan dalam dia lah, interior. Exterior dia pun kita boleh lepak, duduk juga. Parking dia luas kat luar tu, banyak parking. Ini maybe boleh duduk juga. Cantik. Kalau ramai maybe boleh lepak ni, lebih privacy. Dia modern traditional lah, dia mix. Wah, nice. Ni aku parking bawah tu ni. Tapi parking sini pun banyak juga besar. Belakang boleh parking juga. Kitchen dia open concept macam ni. Cantik. And presentation untuk makanan dia pun cantik. Diorang baru buka sebenarnya ni pukul 11. Kita orang datang pukul 11.30 tengah prepare lagi. So tak banyak lagi dessert yang diorang display. Just ada roti macam ni je. Uyo, ninja. So parking kat depan tu. Dan kat sini just bayar parking je. And then kita boleh masuk lah tempatnya. Ni peta yang dibagi tadi. Daripada bawah pergi kiri, naik atas, boleh pusing balik. Ikut je peta ni. Air dia kat sini betul-betul jernih tau. Nampak everything dekat dia punya surface dalam tu. Ini budak paling kebal sejuk. Dia kalis sejuk. Hal tu dekat Galaizawa bukan main sejuk lagi, tak tahan nak balik. Kat sini kalis. Nampak? Selamba je tak pakai apa-apa lah. Pakai baju hoodie je. Kita orang semua duk pakai tebal-tebal lagi lah. Semua tebal-tebal. Yang glove tak pakainya, kepala tak bertutup. Coit. Go. Mana tadi? Okay, kita rasa air dia, jom. 1, 2, 3. Sejuk. Rasa air. So di sinilah Lawson yang di mana orang duk ambil gambar. Belakang ada view Mount Fuji. Kita tak boleh simply cross jalan ni tau. Kena ikut ni cross road ni, zebra line dia. Wah, cantik je view Mount Fuji pagi ni. Hari ni kita orang decided untuk check out awal dan gerak ke Tokyo awal lah. Tak jadi pergi ke Q Island. Tapi sebelum ke Tokyo aku plan nak singgah ke Gotemba, iaitu dia punya premier outlet. Kita tengok apa ada barang kat sana. Sebab anak-anak tak sihat. Haris demam malam tadi, panas. Alisa pun tak bersihat sangat. So kita orang cancel lah untuk pergi Taman Tema doang. Depan tu je Taman Tema, dekat je. Nampak roller coaster punya ride besar gila depan tu. So tak apalah, kita boleh jual balik tiket tu sebab dia valid sampai bulan Mac. And kita gerak ke Tokyo terus lah sebab aku dah booking tambah 1 hari lagi hotel yang sama untuk balik nanti, iaitu kita orang check in malam ni and check out 10 hari bulan. Pastilah kalau travel dengan anak, kalau siap memang susah lah nak buat aktiviti apa-apa kan. Memang kena jaga doang lah. Ok, dah sampai dekat Gotemba Premium Outlet. Vibe dia lebih kurang macam Genting Premium Outlet lah, tapi lagi besar gila. And kat sini juga kita nampak sekali dengan view Mount Fuji tau dekat depan tu. So itu yang kira best lah vibe kat sini kan. Depan sana ada Mount Fuji. Nampak tu, camp besar lagi depan tu.
Wah, nice. So macam ni lah rupa tol kalau dekat Japan. Kita just melalui ETC. ETC ni umpama macam RFID ataupun Smart Tag lah kalau kat Malaysia. Just go through, dia detect dan jalan. Tak perlu nak berhenti pun tak apa, just lalu slow je. So konsep macam ni aku rasa lebih mudah sebab dia tak buat orang jam kat belakang. Dan dia macam seamless and smooth je perjalanan tu. Macam Smart Tag, RFID, dia macam walaupun konsep lebih kurang sama tapi still ada jam tu sikit tau. Dan ETC ni, dia bukannya macam Tashenko di mana kita kena top up, ada baki baru kita boleh go through. Kalau tak ada baki memang kita akan stuck lah. ETC ni, kita just go through dan kita just bayar nanti. Bukannya dia terus deduct duit kita immediately. Konsep macam ni lebih memudahkan supaya tak ada isu di mana baki kurang, stuck sampai jam. Undur lah, kena top up dulu, kena tunggu kejap baru boleh go through balik. Tu macam susah kan. Kalau method ni buat dekat Malaysia, aku tak tahu akan jadi macam mana. Dan aku pasti ramai yang susah nak bayar lah. Sebab amount tol kadang bukannya murah kan. Kalau diorang pergi hujung ke hujung Semenanjung tu boleh makan puluh-puluh ringgit ataupun cecah ratusan ringgit. Depends mana diorang pergi. So macam tu lah konsep kita gerak kat Jepun. Memang ada tol dan agak banyak juga tol dia. Amount dia pun boleh tahan. Aku tengok tadi dah, dia charge aku almost 3,000 yen. Tapi 3,000 yen tu kira acceptable lagi lah, below than 100 ringgit lagi. So aku parking sini kejap sementara kita orang nak ke On Cloud Store dan juga nak pergi makan dekat Gyumon. Sedap gila makan itu. Parking sini limited dan harga dia tadi tengok nak atas yen je. Cuma aku tak pastilah berapa lama boleh parking. Rasanya ada limit time dia. Mungkin 1 ke 2 jam macam tu je. Parking tadi aku salah tengok. Sebenarnya 10 minit harga dia 600 yen, which is memang mahal gila. So aku decide untuk alik balik kereta. Aku nak pergi makan jap. So kita parking dekat parking coin ni. Parking coin ni memang kena guna coin saja, 300 yen per 1 hour dan maksimum dia 1 jam saja, tak boleh lebih. So memang untuk bawa kereta dekat sekitar Tokyo, Ginza ni not convenient lah sebab parking ni mahal. Boleh parking pun tak boleh parking lama, 1 jam maksimum. Dan dia ada timer dia lah kat sini. Jadi bila diorang semua dah keluar baru aku bayar lah. Sebab kita nak makan kejap je dekat Gyumon depan ni, Halal Wagyu. Mungkin dalam pukul 3.30 kita akan caw. Tu hari punya ni ramen karage, mami punya spicy dan aku punya white. Wah, nampak menarik. Halal Gyumon Wagyu ramen. First time isi minyak kat sini, masuk-masuk je diorang greet, masuk parking pun semua. Diorang buka ke pintu, bukakan semua benda, isikan. Sebab tarik beratas tau, nampak. Lepas tu diorang make card, diorang bayarkan. Okay, thank you. Alright. Arigato. Wah, sentuh Oh, diorang setiap tu tunduk lagi ambil kad aku ni, diorang bayarkan. Semua diorang settle kan, kita duduk je dalam kereta ni. Senang. Power gila speed tu. Aku tak expect sehebat macam ni lah cara diorang handle customer. Isi minyak je pun, bukannya kita nak servis kereta kan, isi minyak. Wow, dahsyat. Enios. Nampak tu belah atas. Total isi minyak tadi 6,800 yen. So lebih kurang dalam RM170 dah. Untuk minyak daripada suku, di bawah separuh lah suku, sampai full kita isi. Not bad, harga dia agak mahal actually, walaupun itu adalah minyak yang paling murah. So aku rasa sangat bersyukur lah dekat Malaysia sebab minyak kita memang murah. Ini kat Jepun dia tak adalah macam mahal sangat, tak adalah murah sangat. Dia punya harga tu kira kekek lah. Paling penting lah servis doang. Tadi masa aku keluar ni, siap dia orang bantu untuk keluar, tunduk, buka topi, tunduk lagi tengah-tengah jalan tu. Sebab aku keluar simpang macam wow, gila. Lain macam, very respectful lah dekat customer dia. Memang SOP dia orang kot untuk greet customer macam tu. So power lah cara dia orang. Aku macam first time, aku pun impress lah. Tak tahu lah dengan customer lain macam mana, sama ke lain, tapi itu apa yang aku experience lah setakat ni. Malam ni aku decide untuk return kereta, walaupun kita ada masa lagi 2 hari lagi dengan kereta ni. Disebabkan oleh kita ubah plan. Anak tak sihat, Haris tengah bareng tidur situ, Alisa dekat sini. Terpaksalah kita ubah sikit plan. Dan hari ni hantar kereta, parking dekat hotel tu mahal sangat, and then tak convenient untuk kita bawa kereta.
Parking susah apa semua. Better kita naik train je. Second last day, hari ni kita santai je. Sebab tak ada itinerary pun. Kita just follow the flow and pergi mana yang kita nak pergi. Sekarang ni aku dekat sekitar Tokyo Tower depan ni. Dia tak tinggi pun, tapi colour dia very obvious, stand out. Sebab dia colour merah, putih. Ya, memang nampak cantik lah. Pagi ni sejuk dia macam double sikit sebab angin dia kuat. Tak macam semalam ataupun hari-hari sebelumnya. So aku dekat mall sekitar Shibuya. Nama mall ni adalah Parco. Dan level 6 ni dia ada macam-macam kartun tau. Figure apa semua, Capcom. Ni Mario. Belakang tu ada Sonic. Macam-macam lagi lah. Ni One Piece Jump Shop. Kejap lagi kita akan go through satu persatu lah. Sebab menarik juga ni mall ni kan. Parco Mall level 6. So first kita masuk kedai Capcom. Ni Ryu. Besar gila figure dia. Banyak gila Sonic. Cat Shock. Berapa harga ni? Made in China juga. Ni Shadow. Ni tak tahu nama dia apa. Ini pula Godzilla Store. Lebih kurang macam yang hari tu aku pergi. So depan ni adalah Nintendo Store pula. Nintendo Switch 2. Tengok sikit berapa harga kat sini. Rasanya Nintendo Japan dia tak ada English punya language tau. Tak silap aku lah. So harga tadi 50,000 yen. So kalau convert lebih kurang dalam 1,300 ringgit. Murah lah harga dia actually kat sini. Kalau kat Malaysia 1,800 ke 2,000 ringgit kan. Aku dah dapat confirm dengan orang yang jual kat sini. Dia kata Nintendo Switch tu untuk Japan memang tak available untuk English language. Hanya Japan punya language saja. So no point lah walaupun murah kan. Ini dia punya figure untuk game-game Nintendo. Banyak gila figure dia. Super Mario. Anak aku paling minat Zelda ni lah, Link. Tapi figure dia tak ada yang kecil. So sekarang ni kita masuk Pokemon Store pula. Besar eh. Aku dah lupa dah semua nama-nama Pokemon ni. Dari kecil tu tengok juga. Yang aku ingat Pikachu je lah. Ni paling ikonik dia lah. Tapi tak ada air, tak ada lampu. Just static macam tu je. So ni The Doraemon Store. Yang ni lain sikit. Dia punya vibes lebih matured sikit. Dia punya barang-barang tu kan. Compare yang hari tu macam lebih kepada kids lah. Ini macam lebih kepada orang dewasa Salt pepper. kan, lebih kepada dewasa punya barang-barang. Tempat apa ni? Figure je kot atas meja. Tu Doraki kan. Ha. Oh guys, ini dia Tamiya. Zaman 90s ni Tamiya memang sangat-sangat popular lah. Aku pun sempat jugalah merasa main Tamiya ni. Tak tengok sekejap Tamiya apa yang dia ada kat sini. Oh gila lah. Ini child aku tiba-tiba membuat-buat Ocean Eleven Turbo. Wah gila. Harga dia 3,000 guys. 3,000 yen lah. Lebih kurang RM100 lah. Not bad. Oh ini Dash ikonik. Kawasan ni sebenarnya dah dekat dengan Harajuku. Dia tengah antara Shibuya dan juga Harajuku. So macam satu street yang branded jugalah. Cuma dia bukannya yang mewah elite punya. Jalan ni dia macam kawasan street urban yang nice and open. Best jalan sini. Sempat jugalah aku beli Rafa punya baju basikal tadi dengan botol. Sebab dah lama nak beli. Kat Malaysia macam mahal sangat menjual. Tapi kat sini murah je. Aku dapat sell dalam 200.5. So inilah antara semua yang kita shopping hari ni. Beli sikit barang cloud, tak banyak pun, tak beli kasut. Ini slipper Nike My 001. Lepas tu adalah beberapa lagi. Lens, kamera, Tamron, semua. Itu je lah. Last day kita shopping hari ni. Sebab besok dah nak balik lah. Oh my god. Okay, kat sini ada robot yang dia boleh bawa kita kat mana yang kita nak pergi. Nampak? 手すりをお持ちください。 Wah. Awak naik dengan Alisa? Dia naik, go. Go, pergi naik sekali. ストップの文字に Pergi naik sekali. Awak naik sini sebelah. Ready naik. 手 Wah. すりをお持ちください。 Sana. So kita naik robot ni. Dia bawa kita. 手すりをお持ちください。
Okay. Tak stop. Oh, aku tertekan stop kat sini. So, hari ni hari saya kat tempat apa nama ni? Mall yang besar. Mall yang besar. Tadi ada robot yang dia boleh tolong kita jalan. Dekat sini. Best lah sini. Esok kita nak balik dah. Okay, kita dah nak balik dah. Nak naik flight dah. Ini semua antara luggage dan damage yang kita dah dapatkan di Japan. Pasal beli extra luggage ni khas untuk barang-barang kita beli kat Japan. Ada kasut lah, ada slipper lah, ada macam-macam lah ni. Toys, semua souvenir. Ini sebab lah kena beli Alphard. Nampak? Macam barang boleh sumbat. Kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Alhamdulillah dah pun sampai Malaysia. 7 jam flight tadi, overnight. So kita tidur je dalam flight ni. Semua orang tidur. Cuma ada juga turbulence yang drop 2-3 kali. Tapi it's okay, kita sampai. Dan tadi kos untuk parking dekat long term parking KLIA ni lebih kurang dalam RM160 untuk total 13 hari lebih. Harga dia kira okey kalau compare sebelum ni aku pernah parking dekat KLIA 2 dan juga KLIA 1. Kos dia average dalam RM300 ke RM400 untuk 2 minggu. So yang ni kira lebih half lah, jimat kan. Cumanya leceh dia bagi aku nak bawa barang lagi cukup banyak. Tengok, penuh dah belakang yang kita tiba. Penuh. So leceh itulah nak bawa barang tu. So apa yang aku buat tu adalah aku pergi hantar dulu diorang ni semua dengan luggage pack ke KLIA 2, drop. Lepas tu pergi parking seorang-seorang kat sini, and dari sini pergi naik bas ke sana. So dia renyah sikit lah. Lepas tu kalau nak buat benda yang sama masa balik tadi, macam dah tak larat dah sebab banyak makan masa. And bas dia pun agak lambat tau. Walaupun dia kata macam 15 minit aku tunggu tu, setengah jam juga. Even macam lebih setengah jam lah aku tunggu. Aku tak tahu kenapa, memang lambat lah bas dia. And then nak senang tadi aku naik Grab. Naik Grab yang 6-seater Azza, and bawa sumbat semua pergi sini lah, cepat sikit lah. Sebab barang banyak, nak naik bas susah, ramai orang tu semua kan. Lepas tu anak kecil lagi. Tapi Alza tu Muat. harga dia And harga Alza tu memang mahal lah. Tadi lebih kurang dalam RM70 juga. Dekat je, bukan jauh pun, dalam 30 minit je. Tapi mahal gila. So daripada airport ke sini RM70, korang bayangkan lah. Dan it's okay lah, kita beli masa. Tu yang penting, kita beli masa. Masa tu yang penting lah sebenarnya. Dah penat apa semua, bayar je lah. Okay, itu saja untuk vlog kali ni, dan korang-korang semua enjoy dengan vlog Japan. First time aku ke Tokyo. Banyak benda yang aku baru belajar dan banyak benda yang aku baru tahu jugalah pasal Tokyo kan. Kalau pergi Jepun sebelum ni aku tak pernah pergi Tokyo. Aku just pergi kawasan Osaka, Sapporo, Kobe tu je. So ni first time. Vibe dia lebih kurang Osaka sikit tapi lebih crowded. Itu je lah yang aku cakap. And banyak benda yang best lah untuk shopping. Itu paling penting sekali. Okay, dan terima kasih menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye Aris. Adik bye. Aris. Tak nak bye. Adik bye. Ambil tak nak buat. Adik bye. Bye bye. 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 Bye 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 bye. Bye bye kamera. Bye. Adik bye bye. Oh.